Hi, have a nice day. So, hari ni saya dekat salah satu site proses renovation bahagian dapur sedang berjalan lah. Jadi, asal dia adalah kosong lagi, belum lagi mula naik tabletop konkrit macam ni. Jadi, kalau anda tengok dekat dalam video ni, saya ada attach keadaan site sebelum saya datang lah. Okay. So, kalau anda nampak dekat bahagian wall, itu adalah gambar yang saya lukis sewaktu discussion dengan customer dan juga contractor dekat site lah. Dan sebelum mulanya, naik tabletop konkrit ni, okay, sebelum ada marking semua tu, saya dah startkan drawing awal-awal. Ni adalah drawing untuk kontraktor punya rujukan supaya tidak ada berlaku apa-apa kesilapan lah. Jadi dekat bahagian ni adalah bahagian untuk dia punya island table dia. Dekat situ adalah bahagian untuk dia punya concrete tabletop, termasuk dengan sini singkir. Itu adalah area dapur masak lah. Okey, kalau anda tengok drawing ni sangat accurate untuk setiap ukuran kontraktor guna. Jadi, insyaAllah anda takkan ada isu kesilapan yang major yang akan berlaku untuk renovation bahagian dapur bila dah ada ukuran yang sangat accurate. Okey, jadi ini adalah bahagian kitchen dia, pasal ceiling dia. Ini pula adalah bahagian plug point dia. Okey, plug point kita dah marking siap-siap. Berapa plug point, berapa switch point, berapa plug point extra. Kedudukan plug point untuk microwave, untuk oven, untuk fridge, semua sangat lengkap. Termasuk dengan ukuran island dia. Ini adalah island dia lah. Okay. Ini adalah kedudukan island dia. Ini adalah bahagian fasa ceiling lah. Okay, ini ukuran fasa ceiling. Sebab dekat bahagian sini akan ada satu fasa ceiling L shape macam ni lah. Bosap dia. Dan dekat bawah dia akan ada downlight yang akan turun. Jadi kita bagi siap-siap berapa jarak antara downlight dekat sebelah kiri, tengah dan juga kanan lah. Jadi dekat sini, bila ada ukuran yang sangat accurate macam ni, maka kontraktor akan mudah untuk jalankan kerja. Renovation akan cepat, pada masa yang sama akan kurang ataupun dapat elak daripada major defect lah. Okay. So, saya sekarang tengah push untuk pemasangan kitchen sebelum raya. Jadi anda yang sedang renovation macam ni, ataupun anda yang dah mungkin ada concrete tabletop ataupun dah siap concrete tabletop ataupun ruang kitchen tu dah siap renovation, anda boleh contact kita dengan segera untuk kita bagi anda quotation, design, consultation dan terus booking slot untuk pemasangan sebelum raya. Jadi ingat, bila anda buat renovation, make sure gunakan material aluminium supaya anda tak ada isu kabinet kembang disebabkan oleh air ataupun rosak di makanan. Dan investment untuk jangka masa yang panjang lah. So kabinet aluminium ni dia tahan lebih daripada 20-30 tahun dan anda tidak perlu lagi invest untuk kali kedua. Okay, jadi ingat itu saja daripada saya. Hopefully anda dapat satu. Have a great day. Bye.